Kalau kita pernah ke Mesir, mungkin kita pernah dengar makanan namanya tagin. Kita pergi kedai, kita order tagin firah, tagin lahm. Tapi tahu tak, sebenarnya perkataan tagin ini bukan merujuk kepada makanan tu. Tagin merujuk kepada bekas yang diletakkan makanan itu untuk masak dia di dalam furn, di dalam oven. Dan bekas itu pula bukan bekas besi. Tagin ini asalnya merujuk kepada bekas yang diperbuat daripada tanah liat yang mana diletakkan dalam tu apa-apa sahaja makanan. Jadi tagin ni sebenarnya merujuk kepada bekas yang diletakkan makanan itu. Tapi sekarang of course lah, bila kita sebut nak makan tagin, atau orang Mesir sini pun kalau kita cakap anakal tagin firah, orang faham daripada ayat yang kita cakap itu mi ataupun makarona yang dicampur dengan ayam.